Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama aku lagi di video aku yang ke-28 ini. Okey, di mana dalam video ke-28 ini ataupun fasa ke-28 ini, aku akan kongsikan satu lagi perkara yang perlu kamu ketahui dan juga perlu kamu pelajari kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat bukan saja kepada penonton kamu, juga kepada diri kamu sendiri. Okey, kita teruskan je. Okey, baiklah. Okey, dalam video fasa ke-8 ini, aku akan kongsikan kepada kamu berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk membina pelbagai sumber pendapatan di YouTube ini. Dapat income lah. Okey. Okey. Di dalam tajuk ni aku akan kongsikan kepada kamu 4 perkara utama. Okey, yang pertama ialah berkaitan bagaimana untuk kamu dapat ataupun kamu boleh mengikuti ataupun join YouTube Partner Program. Kamu boleh join lah. Ini adalah salah satu program yang YouTube sediakan untuk dia punya dia punya pengguna lah. Okey. Okey. Di mana di dalam YouTube Partner Program ini, okey, kamu boleh mendapat income melalui iklan. Okey. Jadi macam mana? Apabila kamu post video, okey. Jadi video kamu mendapat pilihan daripada YouTube dan ramai yang meletakkan iklan dalam video kamu. Di sini adalah okey. Tetapi kamu nak tahu dulu untuk mendapatkan membolehkan diri kamu ataupun membolehkan diri kita menjadi seorang YouTube Partner Program lah, kita kena ada syarat-syarat yang ditentukan. Kita kena layak lah. Kita kena memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okey, macam tu. Jadi, okey, yang kedua, kamu boleh mendapat pendapatan daripada peminat kamu. Okey, seperti kamu menggunakan ciri keahlian kamu macam tu. Contoh, kamu gunakan super chat ataupun super thanks untuk menerima sokongan daripada penonton kamu sendiri. Sebab tu kamu kena buat video yang manfaat, okey? Bukan hanya untuk diri kamu tetapi juga untuk kepada penonton kamu, terutamanya dalam kategori kamu lah, okey? Yang ketiga ialah kamu boleh menjadikan YouTube ini juga salah satu tempat untuk kamu mencari pendapatan dalam jangka masa panjang. Di mana apabila kamu membuat video dan video yang kamu buat tu terus mendapat tontonan daripada penonton kamu, okey, ini juga akan boleh menjana pendapatan kamu secara berterusan. Sebab tu aku memberitahu kepada kamu yang kita kena buat video yang berkualiti, okey? Video yang berkualiti bermanfaat terutama untuk penonton kamu. Okey. Okey, sekarang aku akan pergi kepada perkara yang kedua, iaitu affiliate. Kamu juga boleh menjadi seorang affiliate, okey? Di mana kamu boleh mempromosikan produk-produk yang relevan. Kamu pilihlah, okey, produk yang sesuai dengan niche dan kebolehan audiens kamu. Okey, itu terpulang kepada kamu, okey? Tergantung kepada bagaimana niche kamu ataupun kategori kamu dan siapa penonton-penonton kamu. Okey. Lepas tu, kamu akan boleh mendapat komisen setiap bulan melalui apabila penonton-penonton kamu, audiens kamu membeli produk melalui pautan affiliate kamu. Okey. Yang ketiga, kamu juga boleh menggabungkan dalam kandungan kamu tu. Okey, contoh, kamu masukkan dalam produk secara semula jadi dalam video kamu, ataupun kamu buat secara langsung ataupun di ruangan deskripsi. Itu juga satu cara bagaimana kamu untuk menjana pendapatan kamu di YouTube ini. Okey, sekarang aku akan pergi kepada perkara yang ketiga, iaitu melalui penajaan. Melalui penajaan juga kamu boleh mendapat income dekat YouTube ni, okey? Sebab tu yang paling penting sangat tadi, okey? Kamu tunjukkan siapa diri kamu, okey? Jangan ikut orang lain. Kamu buktikan dengan cara kamu sendiri. Apa yang penting, kamu jadi diri kamu sendiri, kamu buat konten yang berkualiti, okey? Kamu buat video yang berkualiti, okey? Kamu utamakan kepentingan penonton kamu, bukan diri kamu. Okey, jadi di sini nanti para businesswoman kat sana tu, okey, mereka akan ingin bekerjasama dengan kamu. Ini cara dia. Apabila mereka mendapati video kamu, cara kamu berkualiti yang tinggi, menarik perhatian mereka, mereka akan mau bekerjasama dengan kamu dengan cara menghasilkan konten untuk mempromosikan atau perkhidmatan melalui sesebuah syarikat. Okey, boleh. Poin yang kedua adalah kamu juga boleh menetapkan nilai perkhidmatan. Contoh, kalau kamu diminta untuk mempromosikan satu produk, kamu bolehlah bagi contoh charge, aku nak
produk ni sekian ni. Okey, macam tu. Okey. Jadi kadar bayaran tu ialah bergantung kepada jumlah penonton kamu, kadar engagement dan kualiti kandungan. Sebab tu di sini nanti adalah melalui kamu punya konten lah, melalui kamu punya video tu. Yang penting kualiti, itu penting sangat kualiti video kamu. Lepas tu kemanfaatan tu. Kemanfaatan di video kamu kepada penonton kamu. Dari yang ketiga, kamu boleh membina kepercayaan penonton kepada kamu. Jadi kamu juga boleh memilih penajaan yang selari dengan nilai dan minat pengikut supaya kredibiliti kekal terjaga. Kamu pilihlah. Kamu punya produk tu sama ataupun mengikut kesesuaian penonton kamu. Macam tu. Contoh, boleh faham? Macam tu. Lepas tu saya akan pergi kepada perkara yang keempat, iaitu perkara yang terakhir dalam PESA yang ke-28 ni kan. 28 atau 27? 28. Ya, iaitu apa dia? Iaitu ialah produk digital. Kamu juga boleh menghasilkan produk digital. Kamu ciptalah produk kamu sendiri. Kamu boleh jual berkali-kali. Contoh, kamu boleh mencipta e-book, kamu boleh buat kursus, kamu boleh buat template, kamu boleh buat preset ataupun file digital. Kamu sendiri yang buat, kamu sendiri boleh jual. Ini juga salah satu cara kamu menjana pendapatan di YouTube ini. Apa yang kamu boleh lakukan melalui kamu punya produk digital? Kamu boleh membantu menyelesaikan masalah penonton kamu. Kamu buatlah produk itu khas untuk memberi penyelesaian bagaimana penonton kamu menyelesaikan masalah mereka melalui kamu punya produk digital itu tadi. Jelas tak? Boleh dan ketiga ialah kamu boleh membuat skala pendapatan kamu melalui produk digital, sebab produk digital ini boleh dijual kepada ramai pelanggan tanpa perlu menambah kos dan tanpa perlu menambah kos pengeluaran bagi setiap jualan. Sebab kamu sekali buat je, kamu boleh terus banyak jual. Nampak? Itu adalah pasal ke-28 yang perlu kamu ketahui dan perlu kamu pelajari kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber. Bukan saja bermanfaat, bukan saja berjaya, kamu juga boleh mendapat income ataupun pendapatan kamu di YouTube ini. Kalau macam mana? Kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu menyelesaikan masalah kamu, untuk membantu kamu menjadi seorang YouTube yang berjaya dan dekat YouTube ini, jangan lupa kamu subscribe, kamu komen dulu. Komen nama-nama ni. Kalau kamu ada soalan, ada pertanyaan, ada cadangan, kamu tulis dekat korang komen. Nanti aku akan cuba untuk memberi penyelesaian untuk kamu. Kalau kamu nak info yang selanjutnya lagi, jangan lupa jumpa aku di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa belajar satu hari satu langkah menjadi seorang content creator. Jumpa lagi di video aku yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye.